Ya Allah, Anggun. Tengok bulu kamu ni, Dek. Dah lama sangat tak mandi ni. Dengan berminyak bagai ni. Hari ni Mami akan mandikan kamu, okey? Kena ketip kuku dulu. Untuk mengelakkan daripada terkena cakar. Ni. Yang ni. Telinga kotor. Sebelum mandikan kucing, kita kena sikat dulu. Dan ni semua adalah bulu-bulu mati ni, Gun. Bulu dah gugur, tapi sebabkan berminyak yang terlampau banyak, so dia akan jadi melekat. Memang kena sikat betul-betul. Kalau tak nanti, Mami yang susah. Kalau Mami dah habis mandikan adik, bulu-bulu ni bergumpal ni. Lagi teruk nanti. Sebab tu Mami kena sikat dulu, okey? Nampak tak bulu Anggun selepas Mami sikat tadi? Inilah hasil dia selepas dia sikat. Boleh buat jadi bantal ni. Jom kita mandi. Mami akan buat basic grooming saja untuk Anggun, okey? First step adalah Mami akan letak degreaser. Fungsi dia untuk buang minyak-minyak yang ada dekat kucing, untuk buang kekotoran, buang daki-daki yang ada. Okey. Ya. Bawah minyak. Hebok sikit. Bulu terlampau berminyak dan lama tak mandi. Untuk shampoo ni, Mami akan apply 2 ataupun 3 kali, okey? Okey. Adik memang kena mandi betul-betul. Tak tahu bila nak mandi lagi nanti. Nak cantik kan? Rada conditioner. Yang conditioner ni optional, okey? Kan? Settle.